Yang upah berapa ni, Meh? Serang ni. $130 belakang. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang. Yang mana kata baru masuk tu boleh komen. Ada, tak ada admin. Yang mana baru masuk, boleh tekan like, share dulu. Boleh tekan like dulu, share dulu. Yang mana baru masuk. Saya ingat pula lah. Hari ni kita bersiaran langsung di Emas Anwar, Kota Tinggi. Yang mana baru masuk boleh komen. Hari ni kita jual ini 479 dah termasuk upah. 479 dah termasuk upah. Hai, selamat. Berapa yang kat depan ni? Yang kat depan ni harga dia 1400. Harga dia 1400. Barang pilih ke? Barang baru lah, Kak. Barang baru. Panjang dia yang ni. Tak tulis ni. Sekejap kita ukur. Anjum. Sekejap Yang ni panjang dia 17 akak. Panjang dia 17 akak Fatin Nadia. Panjang dia 17. Ratai PDA ada tak? PDA ada. Ada sekejap akak. Akak Baizura new item ke? Ya betul, new item. Harga dia 1400. Cash only. Ya betul. Akak Fatin Nadia. Transfer boleh, jangan risau. Kalau 19.5 Meh ada panjang 19.5 Meh. Kejap kita tengok Akak Bazura. Akak Bazura tanya PDA tadi tak? PDA kita ada panjang 16 Kak. PDA ni panjang 16. Panjang 16. Allahu Akbar. Jatuh. Clover. Clover. Mana tahu. Okey Kak. Yang ni tag pink tu harga dia 1400. PDA ni PDA tu 1370. PDA tu 1370. Kalau Hafsah Acik situ berapa RM? Kalau yang tu 1400. 1400. Akak Nur Aisyah Zafri. Berapa tu? 1400 akak. Kalau ada yang berkenang. Ya, 1370 tu dah termasuk upah. Ni PDA ni. 1370 tu dah termasuk upah akak. Kalau Akak Nabila berkenang, Akak Nabila betul dah. Akak Nabila boleh komen LOCK 1370. Kalau akak berkenang yang ni, akak boleh komen LOCK 1370. Assalamualaikum. Maaf nak tanya, bajet bawah 1000 ada tak? Ada, sekejap lagi saya review akak. Akak Elda sekejap Kalau ada yang berkenang untuk PDA tu, boleh komen LOCK 1370. Kalau yang berkenang yang Claw tu, yang 2.63 tu harga dia 1400. Ni naik dah.
Yang mana baru masuk boleh komen nak tengok apa. Boleh komen nak tengok apa. Yang PDA tu harga dia 1370. Berat dia 2.87, panjang dia 16 cm. Panjang dia 16 cm. Yang akak tanya, ada tak? Ada tak? Kita turun dulu yang ni. Sekejap lagi kita naik balik. Rama-rama ada tak 3 ekor? Rama-rama ada tak? Ada, kejap kita tengok. Yang tanya rata tangan bawah 1000 tadi, nama akak Elda. Yang color yang ni bawah 1000 lah, 2.07. Kalau yang tu akak bayar 991. Akak Elda yang 2.07 tu harga dia 991. 990 je lah. 2.07. Sekejap. Bentar. Pandora tu berapa? PDA tu 1370. Akak ada gambar burung tu. Yang mana ni akak? RM berapa tu? Ada. Lain ada tak bang? Yang ni dah ada. Lain lagi bawah 1000. Berapa cm? Bawah cm yang mana tu yang tu tadi. Yang tadi 1370 tu panjang dia 17 ni tak? 18 kak. Akak gambar burung tu 18. 19.5 ada. Sekejap. Akak tanya nama apa tu? Akak Bazura ni. Ada kak. Yang akak punya ada ni. Ni. Ya Allah. Akak Bazura berat dia 2.31 akak. 2.31. Yang akak punya 1255. Akak Bazura. Betul tak? Betul. 1256. 1255 harga dia akak. 1255. Kalau akak Bazura nak yang tu, akak Bazura boleh komen 125 LOCK 1255 akak. Akak Bazura. Akak Bazura boleh komen LOCK 1255. Kak Bazura ada lagi ke? Mana dah Kak Bazura kita? Tak kena 19.5. Ni 19.5 mayat dia. Betul. Akak asam pedas tracking berapa? Tambah rinsa. Berapa tracking ni? 40? 405 akak. 2.07 berapa? 2.07 tu. Kalau yang 2.07 tu 990 akak. Sekejap. Mana dah? Akak Jannah. Yang tu 990. Akak gambar burung Pandora panjang 19. PDA panjang 19 ada? Tak ada. Tak ada, kita ada yang panjang 16 kak. Tengah tu berapa harga? Sekejap. Tengah mana? Tengah 2.07 tu ke? Kalau yang 2.07 tu harga dia 990. Yang Kela berapa akak NSJ? Yang Kela tu Yang tu 1250 akak. Akak NSJ 1250. Bunga tu berapa harga? 1250 akak Madam Zoo. Rantai PDA berapa? Kalau yang PDA tu 990. Akak Anis Salsabila Anissa. Yang 207 tu berapa? Yang tu 990 akak. 990. Tu 2.07. PDA dah tu dia? Dah. Dia tanya tu 2.07. Pandora tu berapa? Pandora tu berat sikit.
Ya, yang PDA tu 1370. Minta maaf. Saya tersasul saat ni, tertukar. 2.31. Akad iman PDA 16 cm tu berapa? PDA tu 1370. 1370 bang. Salam bang. Tag color pink tu berapa? Kalau yang tag color pink tu 1250. 1250. 1 gram berapa ni? Hari ni 479 tak? 479 akak Medan Zoo. Mai saya tunjuk satu-satu boleh sebab dia jadi jap saya tunjuk yang ni dulu. Okey. Kalau yang PDA ni berat dia 2.87. Kalau yang ni 2.87. Yang ni kalau ada berkenan boleh komen LOCK 1370. 1370. Betul. Kalau ada yang berkenan yang ni boleh komen LOCK. Tak dia 1370. Apa tu? Nanti jadi tu lagi. 375 lah. Tu akak Bazura ni. Keluar mana? Kejap akak. Habis balik tempoh. Betul dah tak? Ni tak? 1250 tak? Sekejap. Bukan tu. 150 kat tu. 207. Lepas tu 1375. Ni. Kat tu. 231 dia. Okay. 1250. Ni. Akak Bazura. Akak Bazura boleh SS dulu. Akak Bazura SS dulu. Akak Bazura boleh call tak nombor tu? Call ke WhatsApp? WhatsApp. Wahab. Akak Bazura SS dulu. Okey dong. Nanti Akak Bazura Wahab Okey. PDA kita ada panjang 16 akak. Ada lagi ke Clover? Tebuk pulak lah. Ada, kita ada ni. Awak tu tadi lah kejap lah. Ni. Tu. Betul lagi tu sini. Ni ke tak bagi radam. Ni ada satu lagi tu. Berat dia 2.63, harga dia 1400. Tu. Panjang dia berapa ni? Panjang dia 18. Ada yang berkenan tak? Ada lagi satu. Panjang dia 18 cm, harga dia 1400. Kalau ada yang berkenan boleh komen LOCK 1400. Kalau ada yang berkenan boleh komen LOCK 1400. Panjang dia 18 cm. Panjang dia 18 cm. Tahan lasak tak? Design ni dia jangan ada tersangkut, tertarik, tersentak lah. Sebab dia nipis sikit. Harga sekali upah. Ya betul, dah termasuk semua sekali upah. Kalau post je tambah RM10. 1,400 tu dah termasuk upah. Tu. Berat dia 2.63, harga dia 1400. Panjang dia 18 cm. Panjang dia 18 cm. Kalau ada berkenan boleh komen LOCK 1400. Trade-in berapa harga hari ni? Trade-in hari ni akak Jana 405. 405 akak Jana. Cantik dah ni nak pakai ni design ni. Kalau ada yang berkenan boleh komen LOCK 1400. Berat dia 2.63. Panjang dia 18 cm. Panjang dia 18 cm. Sauh tali tak ada kosong ke?
Sah tali ada. Tali. Sekejap kita tengok akak apa ni nama ni. Tali dia kosong tu. Sekejap, admin kita pergi cari. Ada rasanya. Ada yang berkenan tak yang kat depan ni? Harga dia 1400. Panjang dia berat dia 2.63. Harga dia 1400. Panjang dia 18 cm. Panjang dia 18 cm. Bukan yang clover yang ke tali sal tak ada holder ke. Harga segram berapa hari ni? Hari ni 479. 479. Kak ni tanya ke apa ni? Aku tak faham ni. Yang clover ni tali saw ni hollow ke? Yang clove tu Tak, tali dia tu padu. Tali dia padu yang ni. Design ni tali dia padu. Bunga dia yang kosong. 479 termasuk upah. Ya betul. 479 dah termasuk upah. Tapi harga ni hanya dalam live sahaja Kak Puteri Indah. Harga ni design ni item eksklusif ni. Kalau tag warna pink, item eksklusif. Harga dia 1400. Berat dia 2.63. Berat dia 2.63. Panjang dia 18 cm. Panjang dia 18 cm. Kalau lipan kait 3 ada. Dalam 4K ada tak? Ada. Kak Hidayah Hassan ada. Ada yang nak tak design ni? Berat dia 2.63, harga dia 1400. Kalau ada yang berkenan boleh komen LOCK 1400. Kalau tak ada kita tukar ke item yang siapa tanya tadi yang apa dah? Rama-rama 3 ekor tu. 1 gram berapa hari ni? Hari ni 479. Akak Hidayah Hassan kita ada kait 2 je akak. Yang cloth tu boleh pakai harian ke? Boleh, tapi jangan ada tertarik, tersentak, tersangkut. Yang tu jangan. Kalau pakai tak ada apa masalah lah. Tapi design ni dia nipis lah sikit sebab dia ringan. Kena hati-hatilah juga. Yang akak apa dah nama dia? Hidayah. Ni yang akak tanya tu. Akak Hidayah Hassan berat dia 8.81. Kalau yang akak yang tu RM4,219. RM4,219 akak. Akak Hidayah. Kait pak. Yang ni kait 2. Yang ni kait 2 akak. Berapa rantai tangan tu? Yang mana akak Azwin? Akak Azwin yang mana? Kalau yang tag orange tu harga dia 4219. Rantai tangan bajet bawah 1000. Bawah 1000. Bawah 1000 ada. Sekejap. Mana tadi? Ni. 990. Yang ni pun ada tapi ni 990 akak. Allahuakbar. Yang tag merah tu 1040 akak. Yang tag merah tu 1040. Yang tanya yang bawah 1000, yang bawah 1000 yang ni. Yang tag orange tu berat dia 2.07, harga dia 990. Bukan yang kait 2 tadi. Yang kait 2. Yang kait 2 yang ni. Yang kait 2 tadi akak Azwin. Yang kait 2 tadi Tek merah. Tek merah ni. Merah orange. Yang mana? Mana sini? Tak ketok naik tu ni.
Oh ni lah. Apa naik ni? Dia nak tek merah. Tek merah tengah ni. 1040. Akak Azwin boleh komen balik tak yang mana? Yang kait ni ke? Sudah. Akak Azwin boleh komen tak? Ya, betul. Kalau yang kait tu harga dia 4219. 4219 Akak Azwin. Butterfly ada 3 ekor. Yang butterfly ada 3 ekor je. Yang seekor tak ada. Kalau yang seekor ada yang ada yang 3 ekor. Yang ada seekor tak ada Kak. Okey, apa ni? Okay, thank you review. Okey, Dek, Akak ada PM kat TikTok. Ni, ada tak cincin tu? Sekejap Akak, kita tak boleh nak tengok. Sekejap lagi kita tengok. Boleh Akak? Lepas live kita tengok. Paper clip ada tak? Paper clip? Tak ada. Flower Apa ni? Pintal. Tak ada. Pintal tak ada. Lebar berapa 4K tu? Yang ni lebar dia 1.1 cm. Lebar dia 1.1 cm. Ni. Kita tunjuk ni dulu dah. Tu. Berat dia 8.81, panjang dia 18.5 cm, lebar dia 1.1. Lebar dia 1.1, harga dia 4219. Harga dia 4219. Kalau ada yang berkenan yang tu, boleh komen LOCK 4219. Cantik tu. Pakai tu. Kalau panjang akak 17 ke 16, kita boleh potong. Jangan risau. Kita boleh potong. Sauh tadi berapa? Sauh tu berapa? Sauh mana? Sauh kat depan. Ada yang berkenan tak design ni? Kalau ada berkenan, boleh komen. Kalau tak, kita tukar ke sauh. Ada yang nak tanya ke? Ke ada yang nak lock? Nak lock lagi muja. Okey, kita tukar ke sauh. Next. Meh. Dah meh. Sauh ni berat dia 8.19, panjang dia 19 cm, panjang tu boleh potong kalau akak pakai 16. Lebar dia 0.5. Lebar dia 0.5, harga dia 3920. Ya betul, 479 hari ni. Hanya dalam live sahaja. Akak Yulia hanya dalam live sahaja. Kalau akak nak harga tu, akak kena lock dulu dalam live baru dapat harga tu. Harga dia yang tu 3920. Kalau datang kedai berapa? Kalau walk-in berapa ni? 485 Kak Yulia. 485 kalau akak walk-in. Akak kena lock dulu dalam live. Contoh akak lock yang ni, akak boleh datang pick up kat kedai. Kalau yang kat depan ni harga dia 3920. Harga dia 3920. Panjang dia 19 cm, harga dia lebar dia 0.5. Yang ni cantik. Ramai duk pakai yang ni, design ni sekarang ni. Ada yang nak tanya lagi tak? Kalau tak, kita next item. Boleh Kalau ada nak lock yang ni. Kalau ada nak lock, boleh komen LOCK 3920. Okey, item seterusnya. Mana dah? Cincin boleh? Kita tukar ke cincin pula. Yang bajet-bajet bang, belum gaji ni. Bajet berapa tu Akak Puteri Indah? Akak Puteri boleh komen bajet berapa tu? Ni subel ke terang ni? Kalau yang cincin bajet 1,500 ada, sekejap lagi kita ambil. Kalau yang rata tangan bawah 1,000 yang ni, 990. Kalau yang bawah 1,000 yang ni 990. Kalau 8 gram harga berapa ya? Dalam 3,000 lebih tak? 4,000.
Dalam 3,008 gitu lah. Akak Medan Zoo. Tasbih bawah tu berapa? Kalau tasbih ni yang kat bawah ni, Ada itu sekejap. 231. yang ni item eksklusif. Ni. Kalau yang tag pink ni dia item eksklusif. 1280 yang tasbih ni. Allah Akbar. Yang tasbih ni 1280. Cantik ni design ni. Cam ada tak? Ada Medan Zoo. Ada, jangan risau. Cam mana? Mentagi. Kalau cincin ni 420, yang ni tak boleh buat saiz. Loh gantung bajet 4K. Loh gantung bajet 4K ada sekejap lagi. Okey, yang kat depan ni harga dia 420, berat dia 0. Berapa dia? 0.72. Yang tasbih tu berapa upahnya? Yang tasbih tadi berapa upah? 170. Yang tasbih tu 170. Akak Nur Hazirah nak tengok yang tu ke? Okey, yang kat depan ni cam tak? Okey. Kita kira balik. Nur Hazirah nak tengok ni. Okey, boleh. Okey, harga dia berapa tadi ni? 1280. Harga dia 1280 yang tasbih. Panjang dia berapa tu tasbih tu? Dia tak ada tulis. Kejap kita kena ukur. Kejap. Kedai kat mana? Kedai kita dekat Kota Tinggi, bersebelahan dengan bus stand. Bukan bus stand, Green Point. Bersebelahan Green Point. 17.5. Akak Nur Nazihah, panjang dia 17.5, berat dia 2.31, harga dia 1280. Akak, berat dia harga dia 1280. Kalau boleh potong ke 12. Ya, harga dia 1280. Harga dah special tu. Betul, 1280 harga dah special. Sebab item eksklusif tu. Sorry, panjang dia berapa tu? Panjang dia 17.5. 17.5. Akak Jannah, boleh potong ke? Boleh potong. Boleh. Akak pakai panjang berapa? Akak pakai panjang berapa? Akak Eda, Assalamualaikum bang. Cincin tu harga 400, boleh tengok depan-depan tak? Boleh. Akak Eda. Nak tengok depan-depan kan Close Pakai nak main kedai ni. Ni. Nampak tak? Ni. Nampak tak? 16.5. Okey, Akak Jannah boleh. Akak Jannah punya pasar boleh potong. Dekat mana ni? Dekat Emas Anwar Kota Tinggi, bersebelahan Green Point. Akak Jannah kalau nak yang tu, Akak Jannah kena komen LOCK 1280. Nanti kita potong, kita akan timbang balik lah berat tu. Akak Jannah. Kalau Akak Jannah berkenan atas tangan tu, anggaran berapa selepas potong? Biasa dia kurang dalam RM10, RM20 je macam tu. Sebab dia potong sikit je, 1 cm. Akak Jannah. Tasbih tu ada lagi ke design lain? Kalau tasbih tu ada satu je. Siapa cepat dia dapat. Boleh komen LOCK 1280. Akak Eda saiz 17.5 ada tak? Yang ni, yang ni saiz 17 tak? Akak, yang ni saiz 17. Okey, Akak Jannah. Akak Jannah wasabi nombor ni. Akak Jannah SS dulu. Akak Jannah wasabi nombor tu. Kalau Akak Jannah tak nak wasabi, Akak Jannah miss call je. Nanti ada nampak tak? Okey, kalau akak dah, akak tarik down.
Akak Janah miss call tidak pun wasabi nombor tu. Kak Janah SS dulu. Okey dah. Terima kasih Kak Janah. Cicing yang tag orange tu ada, tak ada ke bang? Cicing yang tag orange. Cicing tag orange ada, sekejap lagi kita tunjuk. Mana Kak Elda tadi? Kak Elda dia nak 17.5. Ni saya 17 Kak. Ni saya 17. Dia setengah saya tak biasa sangat rasanya Kak. Boleh pakai ni. Boleh pakai ni. Kalau Kak Elda berkenan yang ni, Kak Elda boleh komen LOCK 420. Akak boleh komen LOCK 420. Ada lagi ke Kak Elda? Okey, yang tanya big tadi. Cicing tag orange ni Akak Putri Indah. Akak Putri Indah bajet 1,500 ada tak? Ada bang, kejap sedang kerja. Sedang kerja. Akak Elda boleh komen dulu. Kalau Akak Elda berkenan yang ni, Akak Elda komen LOCK 420. Akak Elda wasabi admin. Lepas tu kita sambung balik kerja. Bajet bawah 1,000. Bajet bawah 1,000 Akak Putri Indah. Cincin tag orange dia nak. Allah Akbar. Sekejap Ada satu. Kalau yang tag orange bawah 1,000 yang ni. Design ni berkenan tak Akak? Yang ni size 19.5 yang ni. Yang ni boleh buat size. Kalau tag pink tu dia tak boleh nak buat size. Kalau tag pink tu tak boleh buat size. Akak Putri Indah pakai size apa? Boleh komen tak Akak Putri Indah pakai size apa tu? Berapa tu? Potong size 14 anggaran berapa? Kalau yang ni kalau buat size 14, Akak Putri nak yang mana? Nanti lu. Saya tunjuk dulu. 1 2. Kalau nak nampak besar lah. Tapi saiz tu kalau nak dia confirm kan saiz. Sebab kalau orang tak ada buat saiz. Okey. Akak Allah. Akak Putri nak yang mana? Ya, hari ni design baru masuk. Hari ni design baru masuk. Yang ni semua boleh buat saiz Akak Putri. Akak Putri semua boleh buat saiz. Ya, kalau yang kat depan ni dah saiz 14 ni, yang ni. Ni, yang ni saiz 14 dah. Akak Putri. Kalau yang ni saiz 14 dah, saya Akak dah. Berapa RM tu Akak Umi yang mana satu? Antara ni 1, 2, 3, 4. Yang mana satu? Akak Umi. Kalau start daripada atas ni 1, 2, 3, 4. Yang mana satu? Yang paling belakang sekali. Kejap. Kejap. Yang paling belakang sekali ni kira 3.27. 1566. Okey, yang ni 1566 Akak Yanti. Yang ni 1566. Kalau yang nombor 3 ni Akak Umi. Kalau yang nombor 3 ni ini kira dah 2.34. 1120. Akak Umi yang ni 1120. Kalau Akak nak jual hari ni Akak Eli 3 jual. Akak Eli wasabi admin tadi. Yang 1 gram berapa? Yang 1 gram lebih tak ada ke? Yang 1 gram lebih ni. Ada sekejap lagi Akak Putri. Okey, kita cabut dulu yang ni. Yang kat depan tu. Okey, Akak Eda, terima kasih. Akak Eda SS dulu. Akak Eda SS. Lepas tu Akak Eda
Call ataupun wasabi admin kita. Call tak apa, kalau tak nak wasabi, call. Miss call. Nanti dia akan wasabi akak. Kalau akak dah, akak tarik down. Down macale. Okey. Okey, terima kasih akak. Yang bawah segera lebih. Okey, akak. Terima kasih akak Eda. Yang ni akak Puteri Indah. Nampak tak? Sekejap. Sekejap Yang ni boleh buat saiz semua Kak Puteri. Mana yang lock tadi ni? Apa tu? Elda. Elda. Bar review yang 1.44 1. Yang ni okey kot, yang ni tak tahu. Kenapa dia tak ni? Masak dia tanya Ya. pakai begini. Ni okey. Ni macam okey tak? Tapi tak tengok lagi. Rasa ada hak tu. Ada apa? Memang tak nak ni. Kau dah tahu lah ni. Mana? Hari ni ya. Satu tak tahu. Sekejap yang ni yang akak tanya aku tak comel tu. Habis lupa kulit aku. Yalah, dia tunjuk je. Yang review 1.44. Okey ni. Nampak tak? Yang ni 1.44. Berapa harga dia ni? 689. 689. Harga dia 689. 1.44 berat dia. Yang ni saya 14. Sorry, bukan yang ni. Yang satu lagi yang ada kepala ular tu. Yang kepala ular. Mana? Tu ai. Ni. 1.5 ni. Ni. 1.56 cuki om tak? 1.56. 747 akak Retno ke Retro ni. Akak berapa? 747 harga dia. Segeram hari ni 479. Segeram hari ni 479. Harga dia 747. 747. Yang ni boleh buat saiz akak. Yang ni sekarang bersaiz 14. 13. Bersaiz 13 yang ni. Okay, thank you. Next. Okay, thank you. Yang ni item seterusnya. Yang ni pun saya 14 akak Puteri. Akak Puteri ada lagi ke? Ni berat dia 1.66. Berat dia 1.66. Harga dia 795. 795 akak flower. Akak saya boleh buat. Jangan risau. Kita saiz boleh buat. Jangan risau, kita ada tukar import daripada Belgium. Ke mana meh? Subang hash ada tak? Subang kejap lagi. Subang hash ada. Kejap kita tengok. Saya 16 belah rotan berapa? Sekejap lagi kita tunjuk akak Yanti. Sekejap lagi boleh? Belah rotan kejap lagi kita ambil. Ya. Apa dah? Subang hash tak ada akak. Mana? Bukan akak ni. Mana dah? Dia tanya Subang hash. Ni akak Retno. Subang hash tak ada. Yang cincin yang kat depan ni berat dia 1.66. Harga dia 795. Harga dia 795. Saiz 18 untuk jari telunjuk design simple bawah 500 ada tak? Kalau bawah 500
Sekejap, admin kita cari. Nur Asma apa ni? Pixie ke apa nama ni? Rantai leher mesin labuh 60 ada tak, Meh? Rantai leher mesin labuh 60 ada, Meh? No. Ada. Ada akak. Kalau cincin hash ni tak nak ke akak? Apa dah nama tadi? Ratno. Kalau cincin hash kita ada. Ni. Cincin hash. Akak Asma. Ni rantai mesin labuh 60. Akak Ratno tak nak cincin hash. Cincin hash tak nak. Okey, ni panjang dia 58 akak. Akak panjang dia 58. Okey tu. Bajet bawah 1,500. Kalau yang kat depan ni lebih rasa ni. Yang kat depan ni harga dia 2,440 akak. Akak Nur Asma. Harga dia 2,440. Panjang 58. Tapi kalau bawah 1,500 tu kemungkinan kalau panjang 60 tu rasanya tak ada akak. Sebab dia akan jadi halus sangat. Kalau panjang 60 tu. Tak apa akak. Kita boleh terima kalau akak nak transfer nanti. Kalau yang kat depan ni 2,440. Panjang dia 58. Panjang dia 58 akak. Kalau akak berkenan yang ni, akak boleh komen LOCK 2440. Next, tengoklah dulu. Okey, boleh. Berapa harga ke apa tu? Akak Yanti tu. Harga ke akak Yanti? Kalau harga dia rantai leher tadi 2,440. Loket ke ada tak? Loket. Kalau loket tak ada, kita ada. Ada. Sekejap kita tengok. Ada yang kecil je akak. Ada akak. Acu kira harga ni. Akak lock terus lah. Akak lock terus. Akak Ratno. Ni. Ada harga dah situ. 110 tu. Akak Ratno. Akak Ratno boleh komen LOCK 110. Kita simpan untuk akak dah. Alah kecil nak. Ya. Ni kita simpan untuk akak ni. RM205. Kalau yang ni RM205. Cicing love gemuk berapa tu? Cicing love gemuk mana? Ni. Ada sekejap kita tunjuk. Tulis mentaki harga mana. Kalau yang ni 110, yang ni 200 berapa ni? 205. Yang ni 205, yang ni 110. Cicing love tu saya berapa ni? Saya 20 akak Asma. Akak Asma ada saya 20 je. Yang tu tak boleh buat saiz. Abang, cincin yang ada batu ada ke? Ada. Akak nak cincin yang ada permata saiz berapa tu? Nak yang saiz berapa akak ada? Akak boleh komen. Akak Asma, kita ada yang saiz 20 je yang ni. Akak berkenan ke? Tapi yang ni tak boleh buat saiz akak. Sama dengan saiz cincin tadi. Yang ni dia Saiz 17. nak tu. Kejap lagi admin kita ambil akak. Tak ada kali batu saiz 17. Batu. Dia nak ada batu. Akak Asma, yang ni saiz 20 akak. Akak Asma berkenan tak yang ni? Ni mana dah akak Retno ni? Akak, macam mana tu? Loket ada satu tu. Akak boleh komen LOCK 110. 110. Sekejap akak edah, nanti admin kita ambil. Meh. Lagi? Tukar. Mana anak? Ya. Mari mata. Sebelah. Ya. Pergi. Meh. Sekejap. Kita bersama host kita yang satu lagi ni. Joki mau mai tu kami.
batu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cincin batu Kak Eda. Ada Kak Eda. Saiz berapa Kak Eda? 17. Kak Eda ni Kak Eda. Nak Kak Eda ada 2. Lagi satu ni saya 18 Kak Eda. Lawa Kak Eda. Ni lawa. Ni cincin batu 916 lah. Ni harga tapi dia ada less lah. Berapa persen? 30% Kak. Dia ada 30%. Yang nombor 2 yang ni ke? Ke yang ni? Yang kanan ke kiri Kak? Yang ni dia ala-ala bunga sikit Kak. Ala-ala bunga sikit. Oh kanan. Ambil yang lawa yang ni. 1982. Tapi ni harga sebelum less lah 30%. Kalau akak berminat yang ni 1982. Akak LOCK 1982. Kak, akak bayar dekat saya 1380 je kalau akak berminat yang ni. Kedai dekat Kota Tinggi Dekno 1380 akak Elda. Kalau nak yang ni lah. Yang ni LOCK 1380 untuk yang permata lah. Kak, tag screen dulu Kak. Cukupkan 1K sikit je Kak. Cukupkan 1K. Mana tak follow boleh follow Mana tak follow boleh follow. Saya setuju. Design apa tu Kak kena? 1 gram 479 Kak. Akak Note Safwan. Teh orange bajet 500. Saiz berapa? Akak Flowers. Yang ni tak ada Tak ada. Kita nak next item. Saiz 10. Bajet 5 boleh? Sekejap admin kita tengok. Saiz 10. Okay Kak, ni Kak. Kalau Kak Yen tapi nak tag orange. Kejap Kak Akak tag screen dulu Kak. Ni Kak salah satu. Yang ni lebih sikit Kak. 500 lebih. Yang ni saya ada bunga rose. Bunga rose berat saja. 200 lebih. Yang ni akak tengok lah yang mana ada. Cincin bajet saya 15 ada tak? Tak ada adik kenapa? Relief tak ada. Ada baru je, new item je. Okey Kak, design macam ni yang saya ada. Akak Flowers. Boleh tak design macam ni? Boleh tak? Ni. Yang ni dalam bajet akak. Kalau lebih tu lebih sikit Kak. 500 lebih gitu. Minat tak? Kalau nak lebar ambil ni bunga rose. Nak fashion sikit ambil design ni. Ni pun bunga rose. Ada yang berminat tak? Akak Flowers. Antara 5 design. Akak Nurul, terima kasih follow. Nombor 1, 2, 3, 4, 5. Nombor berapa Kak? Kalau tak berminat tak apa. Boleh komen pass je. Komen pass, komen next je. Ada 5 design. Untuk saiz 10 lah. Bajet 500. Bunga rose Kak jari saiz 16 Yang besar akak warni tu. Yang besar ke yang kecil Kak? Ni pun bunga rose. Yang besar Yang besar saya berapa ada? Ada saya 16. Ada Kak? Bang, kedai kat belakang bas stand Kota Tinggi. Tak, ketu kedai lagi satu.
Kedai kita area sini juga lah. Dekat bus stand lah. Akak tahu tak? Green Point. Watson dalam bandar. Dia sederet Watson kak. Sebelah Green Point. Ni, sebelah klinik gigi Sio. Oh, nak yang kecil. Ni, kecil ni ada 16. Sekejap kak. Kak Erna Johan, terima kasih kak follow. Ada 13 ni buat saya. Boleh buat saya? Kak, ada kak. Tapi saya ada size 13 je kak. Tapi boleh buat size lah. Kak Wani Alia. Kalau akak nak size 16 ni. Saya nak bunga ni. Lagi satu bunga ni. Kalau akak nak. Yang ni kita boleh besarkan size lah. Kalau akak berminat. Ini. Sebab ngam-ngam size 16 tak ada. Atas tangan tu berapa? Mana yang ni? Yang ni tak ada Yang depan sekali yang ni Yang Elva ni Akak Atika. Yang ni item eksklusif kak. Ni design dia. Akak pakai panjang berapa? Kalau yang ni 2.45 berat dia kak. Akak Atika 2.45. Yang ni berat dia 2.45. Yang ni kalau akak berminat lah, akak lock dengan saya 1320 RM1,320. 1320 untuk yang ni Kak Atika. Kalau akak nak yang ni 1004. Yang ni 1004. Bunga ni nampak besar sikit. Okey, baik. Boleh kak, boleh. Nak tengok cicit saya berapa kak? Saya berapa dengan bajet berapa Kak Elda? Akak nak saya berapa dengan bajet berapa? Boleh kak, tak ada masalah. Akak nak tanya apa-apa lagi akak boleh tanya kak Nak tanya apa-apa lagi akak boleh tanya. Oh senyap. Bajet 800. Boleh. Bajet 800. Saiz 18 boleh. Akak kejap, admin kita tengah mencari. Dia sedang mencari. Kejap Segerai 479 hari ni. Dek no, RM479 untuk 1 gram lah. 479. Terima kasih Kak Eman yang hadir 41 mata mandang. Kak mana tak follow boleh follow. Terima kasih 1.5k tek es krim. Cikgu Hello. Banyak bekas besar. Okey kak, terima kasih. Segram 479. Akak nak tanya apa-apa boleh tanya kak. Tanya tak ada komen ni kak. Tak ada. Ni ada so je kak. Lah kak, ada size 12 je kak. Kena tunggu stok masuk balik ya kak. Sebab kebanyakan yang banyak dah sold lah kak. Kalau yang ni pun yang ni dah sold Yang ni saya ada size sebelah yang ni. Saya ada size sebelah.
Kejap Kak Akak tadi admin tengah mencari. Admin sedang mencari. Akak nak tanya apa-apa boleh tanya Kak Jangan malu-malu, jangan segan-segan Kak. Inilah. Yang ni yang eksklusif item lah. Banger size 130 macam mana tu Kak? Kalau lebar dia berapa cm Kak? 130 macam mana Kak Elda ni, Kak Elda. Biasa kita kira cm Kak. Lebar Kak, lebar tu size banger berapa cm? Macam ni Kak. Kak Elda ada lagi. Ni nak manis-manis sikit akan ambil. Yang ni ala-ala permata. Tapi bukan permata lah. Yang ni colour je. Nak lebar sikit ambil ke LCC. Ni minat tak antara 4 design ni? Yang putih-putih tu tak, bukan batu Kak. Colour sahaja. Kerum-kerum. Yang ni saya akak dalam bajet akak yang ni. Nombor 1 dengan nombor 2 berapa? Yang ni Nombor 1 yang ni Kalau yang ni saiz 16 tapi boleh besarkan saiz. Untuk saiz 18 boleh. Untuk yang ni 1.35. Yang tu harga lot dengan saya RM646. 646 yang ni 646. Kita boleh besarkan. Kalau yang ni saiz 17, yang ni pun sama boleh besarkan. Yang ni berat dia 1.47. Yang ni LOCK RM704. Yang ni tebal juga Kak. Walaupun dia simple lah ni. Walaupun kecil design dia ni lah. Mampat. Boleh bawa pakai hari. Yang ni love. Yang ni saiz 17, yang ni saiz 16. Tapi dua-dua boleh buat saiz. Dua-dua boleh buat saiz. Akak Dek Noh, terima kasih share Dek Noh. Terima kasih share Adik Noh. Terima kasih share live. Kak, cincin Kak. Tak ada yang minat Kak. Yang ni bukan item eksklusif ni Kak. Tebal ni 1 gram lebih. Bunga. Ambil sekali dengan gelang. 1.63 ni. Bawah 2 gram. Cik Miao, terima kasih Kak. Kalau yang mana nak tanya boleh komen-komen Kak. Kok ada yang nak bertanya Kak, boleh komen-komen Kak. Tak payah malu-malu lah. Cinta antara lah apa pun. Tidur lagi. Tengok. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, saya end dulu. Nanti akak follow lah. Nanti kita akan ada live balik Kak. Terima kasih mana yang dah lock tag screen 1700. Walaupun seorang je share. Terima kasih Kak Semoga murah rezeki. Kira salah silap saya minta maaf. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Miao.